Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat pagi. Yang berusaha barisan panel, barisan juri dan juga rakan-rakan guru sekalian. Okey, nama saya Muhammad Syafiq Beruslan dan kajian tindakan saya pada tahun ini adalah keberkesanan STEM dalam meningkatkan kefahaman murid 5 PVMA terhadap sistem penyaman udara kenderaan ringan. Okey, untuk kajian tindakan pada tahun ini saya bersama-sama dengan Cikgu Muhammad Nur Ain Hizwan dalam melakukan kajian tindakan ini. Okey. Next. Okey, untuk pengenalan, kajian tindakan tahun ini adalah hasil daripada penambahbaikan daripada kajian tindakan tahun lepas, iaitu pada kajian tindakan tahun lepas kami menggunakan video infografik dengan juga chalk and talk. Maksudnya kami menulis di whiteboard sahaja tentang komponen-komponen aircon. Okey, pada tahun ini pula kami membuat penambahbaikan daripada kajian tindakan tahun lepas. Okey, fokus kajian. Fokus kajian ini adalah yang kami dapati pada kajian tahun lepas, iaitu terdapat tiga faktor kajian. Yang pertama adalah apabila kami melakukan kaedah chalk and talk ni, murid tidak dapat fokus 100%. Kerana apa? Kerana di dalam infografik ataupun ketika kami melukis, dia tidak sama dengan komponen di luar ataupun komponen yang sebenar. Jadi murid tidak dapat membayangkan ataupun tidak dapat menghubungkaitkan apa yang kami ajar dengan apa yang terjadi di luar kelas, iaitu di dalam kereta lah. Sebab aircon ataupun penhawa dingin dalam kereta, dia berada di dalam kereta, tetapi apa yang kami belajar, apa yang kami ajar dan kami lukis tidak semestinya sama dengan di dalam enjin kereta. Okey. Yes. Okey, objektif kajian pula adalah terdapat 3. Yang pertama, kami akan menghasilkan 1 ABM, iaitu A10. Yang kedua, kami ingin meningkatkan kefahaman murid 5 PVMA ni daripada kami lakukan A10. Dan yang ketiga adalah kami ingin menilai keberkesanan A10 tu okey ataupun berkesan ke tak apabila kami bandingkan dengan kaedah chalk and talk ni. Okey, kumpulan sasaran yang ada pada 5 PVMA ni ada 20 orang, iaitu 18 murid lelaki dan juga 2 murid perempuan. Okey, kaedah kajian yang kami ambil adalah daripada Chemist dan McTaggart. Okey, apa yang dibincangkan dalam Chemist dan McTaggart ni adalah dia ada 2 cycle ataupun kita bagi 2 kitaran. Kitaran yang pertama ni adalah kajian tindakan tahun lepas. Cycle yang kedua ataupun kitaran yang kedua ni adalah kajian tindakan pada tahun ini. Untuk lebih mudah nampak. Okey, kitaran pertama, kaedah chalk and talk tambah dengan video animasi, iaitu kami tunjuklah lepas kami buat kaedah chalk and talk tu, kami akan tunjuk pada TV perjalanan macam mana pergerakan aircon tu berlaku daripada kompresor hinggalah ke blower, ataupun kalau tuan-tuan faham, bila kita buka aircon kita dah rasa sejuk. Kami terang daripada satu sampailah kita rasa aircon. Okey, apabila kami buat kaedah chalk and talk ni, kami mengambil analisa soal sidik dan juga membuat pra ujian, kami dapati hasil yang kami dapat tu tidak memuaskan. Jadi kami buat cara yang kedua, iaitu kami buat kaedah A10 ataupun ABM. Okey, A10 ni pula kami buat sisi PDBC, pemerhatian dan juga refleksi. Okey, intervensi ataupun langkah-langkah yang kami ambil. Okey, seperti yang cikgu lihat. Okey, kami lakukan S10. Apa itu S10? SA merujuk kepada aircon. Stand pula merujuk kepada pendiri ataupun pemegang aircon. Jika kita tukarkan kepada bahasa Melayu, dia akan jadi pemegang aircon ataupun pendiri aircon. Itulah maksud S10. Okey, jika cikgu-cikgu lihat, ini adalah S10 yang kami hasilkan. Okey, nampak mudah, nampak singkat dan padat, tetapi inilah komponen yang sebenar ada dalam enjin kereta. Okey, kenapa kami buat macam ni kan? Kenapa kami tidak tunjuk saja di kereta? Okey, punca utama kami tidak tunjuk di dalam kereta adalah, okey, jika cikgu lihat banyak sangat komponen yang ada. Ada radiator, ada kompresor, ada kondenser, ada gearbox. Jadi murid tidak dapat lihat dan tidak dapat fokus. Mana satu nak tengok kan? Contoh, apabila saya tanya murid, okey, dekat mana kompresor aircon? Murid tidak dapat lihat kerana terdapat banyak sangat komponen dalam enjin kereta. Jadi, untuk memudahkan murid lebih faham, kami mengikut gambar di sini. Okey, untuk aircon dia ada 5 sahaja komponen asas. Ada kompresor, okey saya tunjuk Ada kompresor, kondenser, filter
expansion valve dengan evaporator. 5 sahaja untuk aircon, untuk menggerakkan aircon daripada kompresor hinggalah ke evaporator ataupun blower lah kita panggil. Bila kita buka aircon rasa sejuk. Di sini berlaku. Okey, next. Langkah yang ketiga, apabila kami dah buka daripada enjin kereta keluar kereta, maksudnya kami buka lah satu-satu. Kami ambil 5 komponen yang penting sahaja, kami letak di stand ataupun di pendiri aircon. Kemudian tidak habis di situ, kami juga mengintegrasikan dengan elemen digital. Maksudnya kami letaklah QR code. Sepanjang komponen ke-5 komponen tu ada QR code masing-masing. Contoh kompresor ada QR code untuk kompresor, expansion valve akan ada QR code untuk expansion valve, dan evaporator pun akan ada QR code untuk evaporator. Maksudnya jika murid tak faham pergerakan aircon tu berlaku macam mana, okey, jadi mereka akan scan lah dekat QR code tu. Okey, contoh kompresor, nak tahu pergerakan dalam kompresor tu berlaku macam mana, dia akan scan dan dia akan dapat lihat lah perjalanan kompresor tu berlaku. Okey, ya? Okey, maka terjadilah A-stand yang kami hasilkan. A-stand dan juga elemen digital lah yang kami buat. Okey, ini adalah side di belakang lah. Ini di depan, ini di belakang. Simple saja ataupun ringkas saja benda ni. Okey, tidak cukup dengan itu. Apabila kami dah buat A-stand itu, kami akan terangkanlah secara real life ataupun secara depan-depan. Okey, jadi murid akan faham sedikit demi sedikit. Dan untuk mengetahui sama murid tu faham atau tidak, kami lakukan dengan quiz aircon. Jadinya kami akan gunakan satu phone, iaitu kami lah pegang cikgu, sama ada cikgu Iman ataupun cikgu Hizwan. Dia akan pegang dan dia akan scan quiz aircon ni, dan terpaparlah website quiz untuk aircon. Kami menggunakan website Wayground. Dahulunya nama Quizizz, tapi sekarang dah menjadi Wayground. Okey, untuk quiz aircon pula, dia ada 5 jenis mode, dan salah satunya kami ambil mode paper mode. Okey, untuk pengetahuan cikgu-cikgu sekalian, jika cikgu belum guna lagi, paper mode ni adalah dia memudahkan murid dan menyeronokkan murid. Okey, sebab apa saya kata begitu? Sebabnya, okey, di sini adalah contoh ataupun arahan untuk menggunakan paper mode. Okey, jadi apabila cikgu membuka satu soalan dan soalan tu ada dalam masa 10 saat, murid akan diberikan satu helaian kertas, yang di mana kertas ni seperti QR code macam ni. Okey, dan setiap murid pula akan mendapat QR code yang berbeza-beza. Ada bentuk macam ini dan juga ada bentuk macam ini. Okey, macam mana murid-murid nak tahu jawapan dia yang dia pilih tu A, B, C atau D? Okey, jika tengok di sini, okey, di sinilah. Okey, jawapan A ada di sini, jawapan B di sini, C dan D. Okey, macam mana murid itu nak menunjukkan jawapan yang dia pegang tu A, B, C, D? Okey, caranya adalah, contoh, jika murid tu pegang A, dia akan angkat seperti ini, A. Dia tunjuk A dekat sini. Jadi cikgu yang memegang phone, dia akan scan ke situ. Nampaklah jawapan dia A. Kalau B pula, murid akan sengit macam ni pula, tunjuk B. Sebab di sini B, dia akan tunjuk macam ni. Dan sebaliknya C dan juga D. Okey, seterusnya, okey, ini adalah gambar yang kami tangkap apabila murid tengah scan gambar kawan dia tengah mengangkat jawapan. Okey, seterusnya, okey, ini adalah kaedah penggumulan data. Terdapat 4: pemerhatian, soal sidik, pra-ujian dan pasca ujian. Baik. Okey, ini adalah perbandingan kitaran yang pertama dan kitaran yang kedua. Okey, seperti yang saya cakap, kitaran pertama kami menggunakan kaedah chalk and talk dan berserta video animasi. Kaedah yang kedua kami menggunakan kaedah ABM ataupun A-stand. Okey. Okey, seperti kita dapati daripada kajian tersebut, pada kitaran pertama murid tidak fokus. Majoriti murid tidak fokus. Kerana apa? Kerana apabila kita melukis, murid tidak faham apa yang kita lukis dan apa benda tu. Sebab itu kali pertama dia lihat dan dia belajar, jadi dia tak dapat fokus secara tulisan. Okey, aktiviti yang kedua, apabila kami menggunakan A-stand, murid semakin aktif dan murid semakin faham. Kerana apa? Kerana benda yang mereka ajar tu ada di depan mata. Okey, contoh ini A-stand, murid nampak apa yang dia perlu faham, ataupun apa yang dia perlu tahu. Okey, seterusnya, okey, ini adalah data sidik, soal sidik antara kaedah yang pertama dan kedua. Jika cikgu-cikgu lihat, okey, kita ambil daripada sini lah. Daripada sini, okey, perbandingan yang amat ketara kaedah yang pertama dan juga kaedah kedua. Jika kita tengok skor min keseluruhan untuk kaedah yang pertama, kaedah chalk and talk, okey, keseluruhan yang kita dapat adalah 2.9 sahaja. Tetapi apabila kita guna kaedah yang kedua,
kita dapati 4.78. Maksudnya penambahbaikan yang begitu tinggi ataupun begitu ketara. Jadi kaedah extend ni yang kami dapati hasil daripada soal selidik memang amat-amat berkesan lah. Okey, ini adalah analisis kaedah 1 dan kaedah 2. Okey. Kemudian, okey, tidak cukup dengan itu, kami lakukan juga pra-ujian dan pasca ujian. Pra-ujian ini adalah ketika mana murid belajar mengikut kaedah chalk and talk. Dia dapati, okey, kami dapati ini adalah markah pra-ujian ketika kaedah yang pertama. Tetapi apabila kami membuat semula soalan untuk pasca ujian, kami dapati perbandingan yang amat ketara juga daripada markah pra dengan markah pasca. Okey, ini adalah perbandingan lah 20, 14 sehinggalah 17. Perbandingan antara pra ujian dengan pasca ujian. Okey, ini adalah graf. Okey, yang warna biru ini adalah markah untuk pra ujian, dan yang kedua ini pula adalah kaedah kedua, iaitu kaedah extend. Ini adalah ujian untuk pra ujian, ini adalah markah untuk pasca ujian. Okey. Okey, rumusan dan implikasi. Okey, rumusan kajian terakan yang kami dapati adalah extend amat berkesan untuk murid-murid tingkatan 5 PVMA. Dan daripada situ juga kami dapati murid 5 PVMA ni lebih terdedah kepada benda yang maujud, benda yang ada di situ. Jika mereka belajar secara bertulis di papan putih, mereka tidak dapat faham kerana mereka tidak dapat berimajinasi apa yang berlaku di situ. Tetapi bila kita gunakan kaedah extend, murid dapat nampak, dapat tahu dan dapat satu persatu komponen dalam akaun. Okey, untuk implikasi terhadap guru pula, guru dapat mengukur kebersamaan extend dalam kalangan 5 PVMA. Okey, implikasi terhadap murid dapat meningkatkan kefahaman tentang akaun ataupun sistem penghawa dingin. Okey, ini adalah cadangan kajian terakan yang seterusnya. Okey, cadangan yang apabila saya dan Cikgu Hizam berbincang, cadangan yang kami dapati untuk kajian tahun depan adalah kami ingin membuat satu host di mana host itu adalah transparent. Maksudnya kita boleh nampak pergerakan gas tu berlaku daripada kompresor ke kondenser ke expansion valve kemudian ke evaporator. Kita nak tengok di mana berlaku tekanan panas, di mana berlaku tekanan sejuk, di mana berlaku suhu yang panas, di mana berlaku suhu yang sejuk. Kita nak tengok dia punya pergerakan gas tu berlaku. Okey, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.